21 tahun. So, kau boleh tengok dah jahanam. So ya. Hai guys, Assalamualaikum semua. Okey. Hari ni aku dapat tahu yang tilam aku dah sampai, barang-barang aku semua dah pakai. Aku nak unboxing. Aku nak buat apa? Aku nak renovate bilik aku ni bagi jadi bilik raya. Guys, untuk teman-teman semua, bilik ni sebenarnya aku dah duduk dekat 21 tahun. Okey. Tapi aku balik daripada Australia selama 4 tahun. Dah 4 tahun aku balik bilik ni. So aku tak pernah ubah apa-apa dan tak pernah beli barang baru sebab aku memang seorang yang setia. Kalau korang tak percaya, okey. Nampak ni. Ini aku dah pakai dekat 15 tahun. Selimut ni. Ni selimut aku tau. 15 tahun. So 15 tahun dah jadi hancur macam ni, berlacam macam ni. So tibalah masanya untuk aku tukar. And lagi satu, tilam ni pun sama. Dah pakai dekat daripada umur aku 13, sekarang dah 22 tahun aku rasa. 21 tahun. So, kau boleh tengok dah jahanam. So ini aku nak tukar, kau tengok dah jahanam. Ini tandanya apa? Tandanya aku seorang yang setia. Aku jenis kalau boleh pakai, aku pakai sampai jahanam baru aku tukar yang baru. Okay, jom let's go. Kita start our mission. Let's go. Aku kena pakai mask sebab apa? Sebab aku allergic habuk. Alright. So, ini kita buang. Ini kita buang. Itu kita buang. Buang! Buang semua! Mata ini indah melihatmu, rasa ini. Alright guys, so kita nak unboxing dulu. Kita tengok apa kita ada dalam ni. Jiwa ini Kita dapat bantal. getarkan Ada 2 bantal. jantung Tak tahu macam mana. detakkan jantung. Yang kita ada dia punya screw dengan dia punya magnet. Tu kita nak mop lantai. Kita mop pun klasik lagi, nampak pakai tangan je perah. Manual je. Tak ada pembeli barang-barang branded ke mahal-mahal ke kan. Terserah. Kita membesar dengan cara orang kampung. Jatuh cinta, pesona ku pada pandangan saat kita jumpa. Alright guys, so kita dah masukkan rangka. So lepas ni kita nak masukkan tilam dia. Tilam kita baru beli. Okay, jom guys, let's go. Allah. Okay, katil baru. Allah. Woo! Settle. Woo! Ada tilam baru. Katil baru. Katil raya. Finally guys. Alhamdulillah ya Allah. Jarang-jarang rasa nak beli talit tilam untuk sendiri tau. Untuk keselesaan sendiri memang jarang lah. Pokoknya aku memang dahulukan family dulu. Mak aku, adik-adik aku apa kan, orang yang aku sayang lah. Diri sendiri memang macam ni lah. Last kali kita ada lebih baru kita beli untuk diri sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alright guys, next. Kita dah ada tilam, dah ada katil. Cadar mesti dah ada kan, betul tak? Cadar, bantal, semua kita ada. Jom, let's go. Ni kita beli memang special lah. Orang cakap untuk kesihatan. Untuk kita tidur lebih lena. So dia panggil good sleep. Let's feel different sleeping experience. Okay, so ni so ni pun kita akan pakai sarung juga. Mantap. Nampak. Paksa je. Ini muat. Biarkan aku jatuh cinta. Yes! Wow! Alhamdulillah. Alhamdulillah, korang boleh nampak perubahan dia. Beza katil dulu dengan katil sekarang. Itu je aku nak tunjuk kat korang sebenarnya. Aku nak tunjuk yang berapa struggle-nya aku hidup, walaupun bukan tak ada duit, ada je duit sikit untuk beli, tapi tak sampai hati nak habis duit dekat tempat tidur ni. Tapi lama-kelamaan makin berusia ni, aku rasa tempat tidur yang selesa sangatlah penting. Sebab mana kita nak pakai lama, kita dah penat kerja, lepas tu kita
tidur pula dekat atas dah. Dah tua macam tu, dah uzur macam tu. Dah tak ada spring, dah tak ada apa. Dah kendur macam tu kan. Kita pakai badan kita sakit. Belakang kita sakit. Bangun apa tidur pun tak puas. So bangun-bangun rasa sakit badan, tak ada apa, tak puas tidur lebih masa. So why aku decide untuk beli juga katil yang tilam baru, sebab aku nakkan kesihatan yang lebih baik lah untuk masa di hari tua aku ni. So aku kena jagalah kesihatan aku. Alright, so itu dari aku. Aku harap itulah korang terhibur lah dengan aku punya evolution. Alright, itu dari aku. Assalamualaikum, bye.